Nampaknya flight kita dah officially kena cancel. Surprisingly dekat Hong Kong ni dia punya food delivery service yang paling utama aku check rupanya Foodpanda. Memang banyak dugaan dan rintangan lah disebabkan Middle East ada konflik. Flight Emirates kena cancel. Lepas tu kena pindah Hong Kong kejap. Hong Kong and then Istanbul, lepas tu Barcelona. And hello guys, good day. So basically aku sekarang dekat KLIA. So kita nak pergi MWC. So the brand yang hantar aku kali ni adalah brand Tecno. So basically Tecno nak release phone baru iaitu Tecno Camon 50 series dengan beberapa aksesori konsep yang lain yang dia nak review. So basically sekarang aku ada kat KLIA 1. So aku ada nak tengok satu taman tau. Dia baru siap, aku nak pergi check it out. Let's go. Inilah taman dia ada kat belakang tu. So dia dipanggil Rimba. So kalau korang tengok kat sini kan, pintu masuk dia dah memang upgrade lah. Macam sebelum ni pintu masuk dia kecil lah. So dekat sini dia macam upama ada macam hutan dekat tengah-tengah KLIA 1. Wow, nice. So korang boleh tengok, cantiknya. Rasa macam bukan dekat dalam KLIA. So kat sini korang boleh tengok like ada bunga rafflesia, orchid. Lepas tu ada like hutan. Siap ada bunyi-bunyi lagi. Tapi bunyi tu artificial lah. Ini real yang macam air terjun ni. Tengok ni, Rimba. Macam ni. Siap ada asap-asap. Not bad gak lah dia punya experience dia kat sini. Aku boleh hirup udara yang very fresh. Walaupun dekat dalam bangunan KLIA ni ada aircon, macam rasa tak best. Tapi sini boleh, at least boleh bernafas sikit. Nice, awesome. Cuba korang tengok ni, ada periuk kera. But it's not real lah, yang tipu punya. Dan sekarang aku tengah kumpul kat sini kan, duduk lepak. Aku boleh kemas lah beg-beg aku yang ada kat sini. Nampak? Dia sebab basically aku punya boarding time lagi 4, 5. Lagi sejam setengah, agak lama lagi. So kita relax santai-santai. Lagipun bulan puasa, aku tak boleh nak lepak kat kafe kan. Nak lepak kafe mesti kena order minum. Okay korang, basically macam tu lah dekat dalam kawasan taman yang air terjun dekat dalam KLIA ni. What do you think? Okay lah, nice. So let's move on. Aku nak pergi dekat gate sebab dah nak berlepas dah. Let's go. Okay korang, ada bad news. Basically flight kita orang delay sebab sekarang UAE punya airspace kena tutup sebab Iran pergi attack UAE. So basically semua dah ada dekat online semua. So memang tak dapat nak buat apa. Kita orang hanya kena tunggu je. Sebab tadi sepatutnya kita orang kena flight berlepas pukul 6.30 tadi. Tapi sekarang dah 7.30 and email dapat dari Emirates pukul 8 pula. Tapi bila tengok news dekat UAE, Dubai, Qatar, Doha punya airspace semua dah tutup. So macam kemungkinan besar kita akan delay dengan lebih lama lagi. So itulah. And by the way, aku ada beli tadi buka puasa, nampak tu? Yang ni buka puasa and dengan air. But obviously air ni tak dapat masuk dekat gate tu. So kita kena habiskan air ni dulu. So ada lagi like beberapa minit lagi untuk berbuka. So macam ni lah pengalaman. Ini first time yang flight kena delay. Bukan delay lah, select cancel ni flight ni. Okay, nampaknya flight kita dah officially kena cancel. And sekarang kita tengah nak pergi ambil luggage balik. So welcome back to Malaysia. So maksudnya sekarang kita kena tunggu HQ. Mungkin nak book flight baru kan? Sam. Kan. Mungkin kan. Hopefully lah. So aku rasa ini adalah
Ini adalah aku punya journey MWC yang paling pendek. Nah, kita tunggu luggage keluar balik. New update, flight kita orang kena cancel tapi Tekno plan beli tiket baru. Meaning kita orang punya perjalanan akan jadi lagi jauh. So next flight 10 pagi besoknya naik Batik Air, landing Hong Kong, layover 9 jam dekat Hong Kong. Hong Kong, Istanbul, Istanbul, Barcelona. So basically kita akan sampai 25 jam kemudian, which is sangat lama. So the moment kita orang sampai dah MWC dah start dah. So macam tu lah. We don't know what to do right now. So sekarang tengah kumpul and tengah berbincang. Okay, right now aku decide nak tidur dekat hotel sama-sama. Dia dekat ni, sekejap lagi. Kena jalan sikit lah. At least dia proper lagi lah daripada tidur hotel capsule yang nak berdiri pun tak boleh. So, ya. Akhirnya, malangnya nak naik Emirates terkubur. Tapi tak apa, ada khemah di sebaliknya. So, kita tidur hotel. Kita tidur hotel sini. And get ready untuk check out. Sebab flight esok pukul 10 pagi. Okay, basically kita dah Kita dah selesai ambil kad bilik. Now untuk masuk bilik pula. So macam ni lah hotel sama-sama ni. Dia dekat dengan, dia link sekali dengan KLIA 1 tau. So kita akan nak lift naik ke tingkat bilik. And yang paling penting now is time to rest. Sebab aku sampai sini awal tau. Pukul apa? Pukul 3 dah sampai dah. Bayangkan. Pumpang. Last flight kena postpone. Sebab ni masalah global kan. Dekat sana perang. Let's go. Now kita dah masuk dah dekat dalam bilik hotel sementara kita, iaitu hotel sama-sama. Macam ni lah bilik dia. Not bad kan? Besar agak lah. Lepas tu ada meja untuk senang untuk nak buat kerja, untuk rest. Lepas tu sini ada tingkap drip. Tu naik ni. Automatic tingkap. So sementara tu kita tengok bilik dia macam mana. Awesome. So macam aku asalnya aku plan nak duduk sini tau. Aku ada usah-usah ni RM40 kan 1 jam. Tapi sebabkan tu brand ada bagi macam some budget untuk duduk hotel, duduk tempat rehat. So kita stay sini. And nice. Awesome. Jom kita tengok toilet dia pula. Toilet dia. Ni toilet dia. Nice kan? Nice. Toilet. Sinilah toilet dia. So macam biasa, memang chaotic sikit sebab who knows flight Emirates kena cancel sebab dekat Middle East sekarang tengah tiba-tiba ada perang pula kan. So maksudnya flight aku besok daripada instead of sebelum ni Malaysia Dubai, Dubai Barcelona, tapi dah bertukar Malaysia Hong Kong, Hong Kong Istanbul, Istanbul Barcelona. Dia lencong panjang sikit, tapi nak buat macam mana asalkan sampai MWC. So let's stay tuned for the next journey. Good night. Hello, good morning, we are back. Basically the next day tu kita manage to find like another flight ticket, tapi kena pergi Hong Kong dulu. Malaysia pergi Hong Kong, layover kejap, lepas tu naik kita akan pergi ke Istanbul, tukar dekat Istanbul baru sampai Barcelona. Dia jauh, dia guna jalan jauh sikit lah. But as long as ada tiket, we should be okay. 162 Nangka. For all passengers, 22 for immediate boarding. Thank you.
Okay guys, nampaknya kita punya gate dah nak buka untuk naik flight Batik Air pergi ke Hong Kong. So okay lah, sekarang pukul 9.30. Gate dah buka. Flight akan berlepas pukul 10. So hopefully from now on semua urusan dipermudahkan lah. Dah tak ada lah any delay, any stuck dah. Sebab airport Dubai semalam, roket punya serpihan tu dia kena directly kat airport tau. Ada beberapa orang cedera. Nasib baik flight cancel semalam. Kalau pergi juga tak tahu apa jadi. Nampaknya sekarang kita dah nak naik Hong Kong. Nak pergi ke Hong Kong dah. Naik Batik. Okey korang, nampaknya kita dah landing dekat Hong Kong setelah 4 jam dari Malaysia. Ini baru first stop airport sebab kita akan ada layover lagi 9 jam kat sini. And kita akan bertolak pergi Istanbul pukul 11.30 ke 10.30 malam ni. So kita nak cari tempat relax. And itulah, buatlah apa nak buat. Mungkin cari hotel pun, ataupun nak keluar kejap. Kita tak tahu kan. Sebab lagi 4 jam macam tu nak buka puasa. So macam tu lah, kita tengok flow macam mana. So kita ada lagi 2 flight. Let's go. Oh, rupanya kat sini ada tree. Maybe next train. Kita dah ambil bag kita. So sekarang aku rasa ada lagi 3-4 jam kot before aku boleh check in aku punya luggage dekat Turkish Airlines. Aku rasa aku nak cari macam mungkin hotel lah, tempat boleh tidur. Let's go. Okay korang, ini hotel kedua yang aku check in untuk berehat. So basically sekarang kat Hong Kong.
So kita ada sampai malam ni untuk duduk sebab malam ni kita dah boleh check in untuk naik next flight, naik Turkish Airlines pergi Istanbul dulu. Lepas tu dari Istanbul baru pergi Barcelona. Adventure betul. Aku sampai kena lalu like 2 negara nak sampai Barcelona, nak sampai Spain. Disebabkan Middle East punya konflik kan. So kita buat hotel tour sikit. Macam ni lah. Nice, klasik-klasik sikit, ala-ala hotel luxury zaman dulu. Okay lah, dia dekat dengan airport. Dia memang kat dalam kawasan airport lah. Katil besar. Lengkap. Meja nak buat kerja. And ini pula view luar dia. Okay lah. Tapi Hong Kong hari ni gloomy sikit lah. Okay. Yang best Hong Kong kalau nak tahu, dia pakai sistem British tau. Dia pakai UK plug. So korang tak payah pakai adapter kat sini. So macam tu lah. And right now masa untuk kita mandi, rehat and prepare untuk buka puasa later. Okay korang, so basically untuk berbuka aku malas nak keluar, so aku food panda je. Surprisingly dekat Hong Kong ni dia punya food delivery service yang paling utama aku check rupanya food panda. Yang ni yang halal punya lah, halal KFC. So okay lah. So tu lah kot. Mungkin balik hotel kot untuk makan sebab dah nak buka puasa dah. Sebab sini buka puasa 6.30. Makan time. So kita naik balik. So kat sini boleh tengok another view. Hotel yang aku duduk sekarang ni, dia betul-betul dekat airport tau. So korang boleh tengok runway kat situ. Airport ni dia ada satu, dia asing punya pulau. So bandar-bandar Hong Kong semua dekat seberang laut tu. Berada jambatan lah sini. Okay, so sekarang pukul 6 apa? 6.29, 6.27 lah dah masuk waktu dah untuk kita berbuka. So kita makanlah dulu. Let's go. Ada KFC. Ni yang halal punya KFC ya. Bad. Ada kuah sayur. Lepas tu ada mashed potato. Lepas tu ada ayam goreng. Sini. Ayam goreng. Nampak? So kita makanlah dulu. Okay, kita ada 2 jam lagi sebelum kita start kemas and check out untuk check in Turkish Airlines nak pergi Istanbul untuk layover. Next stop Barcelona. Itulah. At least dapat rest. Okay korang, so akhirnya aku dah baru check out dari hotel dekat Hong Kong airport ni. And now kita nak menuju ke, nak check in, nak pergi Turki pula, Istanbul, untuk kita layover and pergi last destination. Dah fresh lah tadi, dah mandi, dah apa semua. So rasa segar sikit. And untuk journey kita dari Hong Kong pergi ke Istanbul ambil masa lebih kurang 10 jam lebih. Agak lama. Right now ini adalah departure dekat Hong Kong International Airport. So that kita nak cari kat mana Turkish Airlines punya luggage check-in. Besar juga. Tapi besar-besar dia besar lagi airport dekat China. Ush. Nak kena cari Turkish. Kan. Ini tempat nak check in bag, beratur punya panjang, sangat ramai. Ini mungkin ada antara banyak golongan yang hari tu flight cancel and then nak pergi belah Europe, so kena lalu Hong Kong. This is the only option sebab tu ni ramai gila. Okay korang, kita dah berjaya check in bag semua. Lepas tu dah lalu immigration semua, settle. Now kita nak menuju ke gate juga. Okay lah, agak luas lah airport ni and lebih, bagi aku dia laluan dia lebih kemas and luas. Tak kena gabut, cuma banyak nombor lah. Nak pergi ke satu gate tu ruang dia besar. So aku punya gate 31. Nak kena jalan sampai hujung.
Itu dia, kita punya gate Hong Kong to Istanbul. Sekejap, ubah line sana nampak tu. Hong Kong to Istanbul. 11.20 dia akan start bergerak. So boarding supposedly sejam sebelum tu lah, lebih kurang. Basically kita dah naik dah, right? And the next journey is dekat 13 jam dah. By following the red toggles, or by blowing into the tube or tube. The light will come on when in contact. Okey, kita dah sampai Istanbul. Sejuk. Sejuk. Okey korang, aku sekarang dalam pukul 6 pagi. Baru sampai airport Istanbul and sekarang kita nak transfer pergi another plane nak menuju ke Barcelona pula. Oh, macam-macam dugaan. Aku tak sangka kat luar sejuk tau. Keluar aku pakai t-shirt je, sejuk. So sekarang nak kena keluar kot. Nak kena nampak tu international transfer. Mungkin kat sini kot. Ikut je lah. So sekarang macam tu lah boarding pass. Aku pakai e-boarding pass. So semua pakai apps je. Okay korang, so basically kita dah berjaya melepasi security. Walaupun kena check tadi. Ini standard procedure kot. And aku dah pakai jaket sebab sejuk kat sini. Now kita nak cari kita punya gate pula untuk menuju ke Barcelona. Mana gate lah? Pukul, sepatutnya pukul berapa? Now masa untuk kita mencari tempat lepak, surau ke anything lah. Mungkin surau kot sebab nak subuh. Sekarang pukul sekarang ke 6.30. Okay korang, macam sekarang kan aku tak tahu nak buat apa kat airport kan. So aku cuba cari free wifi. So basically kat belakang aku ni ada mesin free wifi tau. So korang just scan je pasport and korang akan dapat password macam tu. So macam kalau setakat macam nak main kejap-kejap boleh lah. So that korang tak payah nak habiskan duit beli roaming kan. So dah ada free wifi. Boleh lah layan video, layan TikTok semua tu kan. Sementara tunggu kita punya pintu gate nak buka. Now masa untuk log in 182 86 37.
Okey korang, setelah 2 hari aku dah sampai dah Barcelona. Memang banyak dugaan dan rintangan lah disebabkan Middle East ada konflik. Flight Emirates kena cancel. Lepas tu kena pindah Hong Kong kejap. Hong Kong and then Istanbul, lepas tu Barcelona, and akhirnya ada sampai. And next aku punya mission nak check in hotel and then cepat-cepat keluar sebab kita ada event petang jap lagi. Kan sampai dah 2 hari perjalanan terus pergi event. Gila betul. Okay, kita dah ambil bag dah. Luggage pun dah pick up. So now aku tengah nak mencari jalan keluar dari sini so that kita boleh order Uber untuk balik hotel. But most probably akan ambil Uber kot pergi ke MWC sebab satu bus dah tak ambil dah. Paling awal dia ambil pukul 12.10. Tapi sekarang dah 11 lebih dah. So tak sempat. Okay, basically kat sini korang boleh, let's say kalau korang join NWC, korang boleh ambil free transport pass. Meaning naik underground, nak public transport semua free. Korang pakai kad ni je, NWC punya. Akhirnya kita berjaya dapat Uber, senang je. Aku guna Uber lah, senang. So kita tengah menunggu. And lepas tu kita nak balik hotel cepat-cepat and kita nak rush pergi event. Tapi kita rehat lah dulu kan, kejap kan. Tunggu. Ya, nak sampai dah. Apa ni? Black Corolla 1112 LPG. Black Corolla 112 LPG. Tunggu je lah. Akhirnya kita telah sampai dah hotel. Masa untuk check in. Lepas tu kita bersiap untuk pergi ke event. Rehat kejap luar. Sempat sebenarnya sebab now pukul 12 and event start pukul 5. So maybe around rehat sejam lah. So basically baru sampai bilik hotel. Macam ni lah keadaan bilik dia. Okay, not bad. Selesa. Nice. Ruang luas. Ni ada tingkap. View dia. Okay. Macam tu. And lepas tu sekarang masa untuk kita rehat kejap sebab aku punya journey 2 hari nak datang sini. Lebih dari 2 hari. So kita bersiap, rehat and kita akan pergi MWC lepas ni untuk pergi. Diorang ada buat a booth tour tau. Dia nak demo semua produk-produk AI dari Tekno yang barunya, tak sabar.